Yang ini adik saya, Ipin. Hai. Ini kisah kami berdua. Episod 5. Esok Raya. Mula-mula memanglah susah. Tapi tiba-tiba je dah nak raya. Kejap je puasa. Opa, kawan Upin kan dia puasa 1 hari dapat RM1. Jadi kau Opa? Fahamlah Opa. Tapi... Ya. Apa? Ada kawan Upin kau Opa? Dia kan puasa setengah hari je. Boleh ke Opa? Memang boleh. Tapi budak baik kena puasa penuh. Kan lagi bagus. Dapat banyak pahala. Boleh masuk syurga, kan? Oh. Kita ni budak baiklah Opa. Yelah. Cucu-cucu Opa memang baik. Jadi, kenalah puasa ikhlas. Jangan puasa untuk duit. Kau ni. Silap. Opa. Esok mungkin raya. Ya ke? Kalau begitu, Opa rasa elok kita mula masak ketupat sekarang. Kak, esok raya, Akak nak masak apa nanti? Nak ayam goreng? Rendang, nak ayam rendang. Korang nak makan ayam? Pergilah tangkap. No problem. Hei, korang buat apa tu? Kita orang tengah cari... tak puasa. Aku puasa setengah hari je. Opa aku kata puasa macam korang ni tak dapat pahala. Betul tu, betul. Dapat pahala? Untuk apa? Untuk masuk surga lah. Kau dah habiskan? Tak nak. Aku puasa. Aku nak masuk syurga juga. Mulai esok aku nak puasa penuh. Tapi esok mungkin raya. Dah lambat dah. Kesian. Fizi, tunggu. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyak tak? Boleh. Okey. Ini lembu, tak mau kah? Tak boleh. La. Hai. Harum wangi, cantik berseri. Hari ini aku nak makan kari. Ayam. Hei, budak-budak ni. Tak kuasa aku. Tangkap dia, tangkap. Woi! Pasang lampu, oi! Cahayalah! Tangkap. Ayam. Sorry. Opa, cepat tangkap dia, Opa. Cepat tangkap. Apa pasal korang kejar ayam ni? Tadi, Kak Ros kata dia nak masak ayam. Lah, Opa dah beli dah. Ni ayam siapa? Ayam akulah. Kak Ros! Petang tu, kita orang geram dengan Kak Ros. Geram. Tapi, malam tu, Kak Ros kata esok dah raya. Kita orang seronok sangat.